Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar audio siar jam ke-11. Episod kali ini bersama seorang sosok politik yang begitu lama bertapak di pesara tanah air, Datuk Seri Nazri Aziz. Mula dikenali dengan memegang jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada era penuh drama politik dan kemudiannya berkhidmat sebagai Menteri Kabinet beberapa penggal, dan saya fikir sebagai ahli parlimen Padang Rengas pun hampir 20 tahun lebih mungkin. Hari ini jam ke-11 sempat mencuri Datuk Seri buat sementara dalam kesibukan kempen pilihan raya negeri Sabah. Selamat datang ke podcast jam ke-11 Datuk Seri. Terima kasih. Apa khabar Seri? Khabar baik. Datuk Seri punya kerjaya politik yang begitu panjang, tapi secara peribadi saya mula mengenali Datuk Seri sewaktu kreasi kepimpinan Pemuda UMNO tahun 1994. Di sewaktu ketika itu Datuk Seri sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia dengan lantang meminta Ketua Pemuda ketika itu Tan Sri Rahim Tamicik untuk bercuti buat sementara atas krisis sesuatu. Tapi yang menariknya, selepas Tan Sri Rahim dibebaskan dari siasatan dan sebagainya, Datuk Seri juga tampil, saya ingat saya masa itu arus itu nak minta Tan Sri Rahim kekal bercuti, tapi Datuk Seri secara terbuka minta dia kembali. Kan? Bagi saya masih di universiti pada masa itu melihat satu yang lain daripada yang lain. Kalau boleh Datuk Seri, bawa kami ke permulaan perjalanan kerjaya politik yang begitu panjang. Saya ingat sejak 1978 sebagai Exco Pemuda UMNO. 78. Ya. Macam mana Datuk Seri? Okey, nak cerita pasal apa? Masa Rahim Tamicik tu ke? Kerjaya politik bagaimana bermulanya? Okey. Dia mula saya merupakan pelajar Kolej Melayu Kuala Kangsar lah. Tahun 78 tu saya balik, saya lulus dari Set Law sebagai peguam lah. Saya balik, kemudian dalam masa saya ingat tak lama, 6 bulan, apabila sistem kita lah, kita kena 6 bulan, kena ada pupillage dengan seorang peguam. Peguam yang saya, jadi master saya tu adalah bapa saudara saya, dah arwah dah. Dia juga Kolej Melayu Kuala Kangsar dan dia kenal dengan Haji Syuaimi ya. Pada ketika tu Ketua Pemuda. Lantang tu kan. Jadi bila saya jadi peguam di mahkamah, jadi Haji Syuaimi ni dia setuju untuk memperkenalkan saya dalam mahkamah lah. Ketika tu hakim tu, High Court tu Tun Azmi, yang juga abang kepada Haji Syuaimi. Semua budak-budak kolej. Kolej Melayu. Bila dah habis itu, saya pun seperti biasalah, kita kena bagi makan lah. Kerana kita punya orang yang memperkenalkan kita. Saya bagi makan. Kemudian dia terus tanya saya. Dia kata, Nazri, saya bawah perlembagaan UMNO ni boleh lantik 2 orang bawah 30 tahun. Dia dah lantik dah siapa ni, Tamrin. Oh, Tamrin Gafar. Tamrin. Jadi ada 1-0. Dia tak tanya saya minat tak minat. Dia nanti you lah. Haji Syuaimi ada lagi ya. Dia masih lagi praktis. Jadi saya kata, tak apalah, biasalah. Saya balik dululah. Tanya pak saudara saya Mazlan tu. Tapi sebenarnya dia dah cakap bukan nak tanya saya setuju tak setuju. Jadi saya pun lepas minggu, itu adat je lah nak tunjuk kita rasa sikit. Saya beritahu dia, okey, saya jadi, saya terima. Itu saya mula jadi Exco Pemuda UMNO Malaysia tahun 78. Tahun 80 saya bertanding. Pada ketika tu dia 2 tahun sekali bertanding. 2 tahun sekali dia nak pilih 10 orang. Jadi saya lawan lah 80. Nah, 10 orang macam tu? 10 orang. Umur baru 24, tahun 80, 26. Tapi saya round lah. Pusing main. Tapi ketua-ketua muda masa tu semua dah umur 35, 36. Mungkin orang suka saya lah. Budak ni rajin ke apa. Saya bertanding, saya menang. Dah sampai habis lah. Muda sehingga saya jadi naib ketua. Rahim jadi ketua. Mula saya naib ketua kepada Tok Najib dulu. Tok Najib dah pergi vice president, menang. Rahim tak ada tempat. Tim awasan. Jadi Datuk bagi laluan lah.
PMX benda tu dia timbalan presiden. Ya. Dia bertanding timbalan presiden. Dia suruh saya bertanding. Apa ketua saya tak nak, saya tak suka. Okey. Cuma saya bagi jalan kepada Rahim menang. Tu. Kali kedua kenapa tak bertanding juga masa Datuk Zahid? Okey, kali kedua saya sebenarnya apa? Saya tak suka. Saya suka buat kerja dan saya tak suka ada jawatan lah. Jadi kali kedua tu cerita yang saya bagi balik pada Tan Sri Rahim. Saya bagi balik pada Tan Sri Rahim sebab saya sebenarnya geram dengan Mahathir. Okey. Dalam Perhimpunan Agung, kalau you masih ingat, you follow. Ya. Dia panggil saya Brutus. Dia kata tikam belakang. Tapi saya geram dia. Kata jaga dia. Satu hari nanti aku nak bagi dia telan buah keras. Betul. Rahim dalam tempoh yang dia masih lagi term dia, saya mangku 2 tahun ya. Saya bila dia di isytihar, tak ada kes, saya terus jumpa Mahathir. Saya kata saya nak bagi balik. Sebab dia kata saya bukan tikam belakang. Saya bagi buah keras dia balik. Saya kalau saya nak jawatan tu, saya bertanding, saya menang. Bukan Rahimnya. Tapi saya nak bagi tahu saya bukan Brutus. Saya hanya memangku waktu dia ada kes. Tapi apabila kes dia dianggap tidak ada kes, saya nak bagi balik lah. Ini bukan jawatan saya kata. Dia pun terkejut lah. Apa dia cakap macam tu? Dia terkejut. Saya cakap dia, saya bagi buah keras ke dia. Saya tak beri can kan dia. Benda betul-betul. Ya. Jadi saya bagi balik. Tapi saya kata, Sir, you kena panggil Mak Rahmat, Sekjen. Sebab dalam minit tu kata Rahim telah melepas jawatan dia. Okey. Nak bagi jana balik. Terpaksa padam tu, saya kata. You kena padam sebab saya nak bagi balik. Saya tak mau jawatan ni, saya kata. Itulah. Bila dia tak mau jawatan ni, apabila Rahim bertanding balik, takkan saya nak bertanding. Ya. Jadi kita ada Datuk Zahid. Dia ketua penangan tak salah saya. Dia pun tak tahu. Dia kat London tu. Reporter tanya saya. Dia kata, Chief, you tanding ke? Tak tanding. Siapa tanding tu? Zahid Midi tu. Dia dekat. Tapi ni yang hebatnya, orang yang tak pernah jadi ketua pemuda still dipanggil chief sampai sekarang. Dalam kalangan pemuda UMNO. Dia chief ni, masa saya di exco. Kawan-kawan saya pemuda, yang muda-muda ni, masa tu saya baru 24 tahun. Tapi bergerak macam satu gerombolan. Okey. Nak panggil saya apa? Takkan nak, saya bukan Datuk. Saya bukan YB. Takkan nak panggil saya Tuan. Takkan saya nak panggil saya Encik. Panggil saya Chief lah. Lepas tu kita ingat kat perang pendek. Ya, Chief. Jadi, ketua gerombolan kan panggil Chief. Daripada mula situ lah. Panggil Chief. So, Datuk Sri, satu masa ramai melihat Datuk Sri sebagai penyokong kuat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Masih. Kan? Kemudiannya, apabila berlaku krisis kepimpinan UMNO 1998, saya ingat Datuk Sri juga antara lantang mempertahankan UMNO dan Tun Mahathir masa tu. Kemudiannya, kalau beberapa tahun lepas, Datuk Sri juga ada buat statement seolah menyokong Datuk Sri Anwar menjadi Perdana Menteri sebelum dia jadi Perdana Menteri. Kemudian memperlahankan keadaan. Kemudian bila Datuk Sri Anwar menjadi Perdana Menteri, Datuk Sri dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat. So bagaimana Datuk Sri gambarkan hubungan personal dan politik dengan Datuk Sri Anwar ni? Saya memang rapat dengan dia. Satu sekolah pun Malaysia saya, tapi bukan dalam masa yang sama. Jadi masa dia jadi ABIM, ketua ABIM. Jadi saya Pemuda UMNO dengan ABIM ni bukan geng pun. Apabila dia bertanding, saya setia pada parti. Bila dia bertanding ABIM, ketua pemuda masa tu Haji Syahimi. Jadi saya tak sokong dia. Saya tak sokong UMNO. Saya sokong Syahimi. Sebab dia lantik saya. Kita kena ada kesetiaan dalam politik. Tapi dia menang. Bila dia menang, saya juga Demokrat. Orang dah menang tu menang, jangan duk marah lagi. Jadi bila dia menang, saya sokong dia. Saya sokong dia sampai sekarang. Cuma saya sebut benda tadi, apabila dia dengan Mahathir, saya bukan sokong Mahathir kerana Mahathir. Saya sokong dia kerana Presiden UMNO. Saya orang parti. Jadi oleh kerana yalah dia pun kena buang,
Jadi saya tak ikut dia. Saya ikut parti saya lah, UMNO. Sampai sekarang, itu saja. Tapi sekarang ni bila dia nak jadi Perdana Menteri tu semua, saya sokong dia. Tapi parti saya. Tidak boleh macam itu Mahathir jadi Perdana Menteri kedua. Mahathir bukan parti saya. Senang saya kata. Saya sokong Anwar. Sebab parti kita tak ada calon menteri ketua. Jadi saya konsisten. Saya tetap UMNO dan dengan Anwar tetap kawan. Kalau tak keberatan, 3 tahun pentadbiran Datuk Seri Anwar ni, apa pandangan Datuk Seri? Saya macam ni je, kita kena tengok ya. Dia masuk jadi Perdana Menteri ni bukan waktu kita kaya-kaya macam zaman Mahathir dulu, duit banyak, zaman Datuk Najib duit banyak. Tapi pada ketika itu pun kita dah bincang tentang nak tarik balik subsidi ni semua. Seorang tak berani nak buat. Jadi bila Anwar naik jadi Perdana Menteri, dia tahu dia kena buat tu. Walaupun tak popular lah. Jadi dia tarik orang yang faham-faham lah. Orang yang biasa dapat subsidi marah lah. Tapi Alhamdulillah tengok dalam tarik-tarik dia, di mana dia boleh bantu, dia bantu. Ini macam hari ni kita tengok dia buat tu betul lah. Maknanya macam minyak ke apa, memang dia kena tarik subsidi. Tapi kalau dia dalam dana kita ni, kita boleh cari duit. Kadang-kadang kita merasakan itu bahawa okey kita boleh bagi. Tapi make sure kita bagi kepada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi macam sekarang ni okey dah. Maknanya kita had pada RM300, 300 liter ya, sebulan. Jadi tak apalah, orang yang banyak duit tu pun dia pun boleh pakai lah, tapi setakat 300 liter je lah. Tapi dia akan membantu yang B40 ni. Datuk Seri masih cakap aktif berpolitik, berkempen di PRN ni kan. So dalam masa yang sama, saya ingat setelah Datuk Seri memimpin Parlimen Padang Rengas berapa puluh tahun, 20 tahun, 25 tahun. 20 tahun. Ya. Tiba-tiba tempoh hari kalah. Maknanya apa perasaan? Ya, dia masalah dia. Hari yang kita berubah parlimen, tak silap saya 4 Oktober 2022. Hari itu juga saya terima surat daripada State Department yang menerima saya sebagai duta. Okey. Di maknanya pelantikan tu dah awal sebelum pilihan kabinet kelulusan tu. Dia kabinet Mai Sabri. Ya, okey. Ya, Mai Sabri. Saya tunggu kelulusan nama 6 bulan tak mari. Saya faham apa masalahnya sebab saya ahli parlimen. Jadi di Amerika ni kalau nak jadi duta, dia hanya terima orang yang bukan ahli parlimen. Jadi 6 bulan berlalu, pada 4 Oktober bubar je, surat datang State Department. Saya jumpa Mai Sabri, kata Mai ni aku dapat ni, tapi Tok Mai okey lah, dia tak apalah, pulang bercip lah kan. Saya pun fikir memang saya nak jadi duta ya. Saya tak mau duta yang kelana ni, yang tak ada, yang gaji ada sampai gaji menteri, kerja tak ada. Saya ni duta betul. Jadi saya kata, yalah saya nak jadi duta lah. Dah jadi yang berhormat ni berapa tahun kan. Semenjak tahun 91 jadi senator, sampai 2009 jadi tuan yang utama pula. Jadi saya kata apalah, I want to serve the country overseas. Pada ketika itu juga ada desakan supaya bagi pada orang muda. Okey, sesuai dengan saya nak pergi US. Ya, dan jumpa Tok Sri Anwar pun dia kata pergilah, kata dia. Nak tunggu kalau nak ambil orang baru pula nanti kan 6 bulan lagi kan. Saya pun pergilah. Bagi pada orang muda. Tapi kalah nama macam mana. Kerana dia punya ombak alun tu. Gelombang ya. Ada permintaan dari parti untuk buat comeback dan sebagainya. Saya ketua bahagian pulang saya. Ya. Kalau Presiden kata saya orang parti. Kalau Presiden kata Chief you tadi, saya tadi. Tapi saya waktu saya 6 penggal lah, jadi MP, saya serah kepada orang muda. Tidak ada gaduh-gaduh. No problem. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada sambutan. Tak ada gaduh-gaduh. Macam sekarang ni tengah kita dengar macam-macam. So, Datuk Seri, kalau kita lihat
bukan saja pada rengas, sebenarnya prestasi UMNO dan Barisan Nasional pun menghadapi satu zaman kemerosotan yang amat sangat. Kalau kita lihat daripada parti ni yang dibina dengan menang 51 daripada 52 kerusi dalam pilihan raya pertama 1955, kini hanya tinggal 30 kerusi daripada 222 kerusi, dan sekarang kabar-kabar angin parti-parti pengasas akan mungkin meninggalkan Barisan Nasional, especially MIC dan MCA. Apa yang tidak kena sebenarnya? Apa yang kita takut? Ya? Kita duduk kempen tu, radu tetap radu. Jangan tinggal sebutan aja. Radu tetap radu, kita lawan lah. Ya, tapi apa yang tidak kena sebenarnya? Apa yang menyebabkan kemerosotan tu? Yalah, mananya orang kata daripada tahun 57, ya, memerintah dengan kuat. Kalau kita tengok parti-parti dalam dunia ni, ya, mereka memerintah 67 tahun. LDP sebagai contoh. Akhirnya diundang, tapi naik balik. Lepas tu parti PRI di Mexico, kan. Kita tengok lepas 60 tahun merintah jatuh. Itu biasalah. Tapi kita lihat kalau reality check lah tu. Kalau tengok macam LDP misalnya, setiap kali dia jatuh ada perubahan dari segi struktur kepimpinan dan sebagainya. Tapi dalam UMNO tu tak nampak begitu. Adakah masih ada jalan kembali untuk UMNO ni? Boleh. Ya. Sebab yang penting ni bukan pemimpin tu. Yang penting tu parti. Ya. Pada hari ini ramai yang tidak berpuas hati dengan katalah kerajaan pada hari ini, ya. Mereka sekarang dah fikir tentang UMNO. Mereka lebih percaya kepada UMNO. Marilah kembali balik UMNO, dia nak balik UMNO. Jadi yang saya nak sebut yang keramat parti ni, yang keramat tu parti, bukan pemimpin. Jadi kita ni maknanya kita kena ingat, kena yakin, ya, kita tetap kena lawan. Walaupun kita jatuh, kita kena lawan. Bukan untuk kita, untuk parti dan untuk yang muda-muda generasi akan datang. We have to fight. Dan kita akan lawan. Kerjasama PH Pakatan Harapan Barisan Nasional, adakah akan bertukar menjadi Pakatan Harapan UMNO saja? Kita akan asing. Ya. UMNO, BN, tetap BN. Sebab dah change tu, susah kita nak padam daripada pemikiran pengundi. Dah change. Dan tidak siapa yang boleh nafikan iaitu bahawa sumbangan Dacing Barisan Nasional kepada negara itu besar. Cukup besar daripada kapal layar dulu sampai sekarang. Dan saya kadang-kadang teruja dengan pegawai kerajaan yang dulu kita dah kata tak sokong kita, tapi dia mai jumpa saya tu, kata Chief, tolonglah lawan lagi, kata. Sebab saya besar macam ni kerana UMNO. Jadi makna kita tengok rakyat jelata, ya, majoritinya baik Melayu bukan Melayu, mereka nak kepada UMNO. Cuma kita ni pertama sekali kita kena duduk bincang lah bagaimana kita nak dapat keyakinan balik. Tapi yang paling penting lawan tetap lawan lah. Yalah, lawan pun kalau selalu kalah susah juga ni. Ha? Lawan pun kalau selalu punya kalah, mana kita kalah selalu? Ya, sudah dua kali pilihan raya UMNO hadapan soal kemerosotan. Ya, merosot. Itu ada isu lah, kan. Maknanya macam YMDB punya isu. Kata itu menyebabkan kita merosot, ya. Tak boleh lari. Sebab pembangkang ungkit benda tu. Jadi tapi kita kena ingat, bila rakyat yang sebenar yang dibawa, dia masih ingat waktu zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri, pergi Mekah, di BIE, dapat BRIM. Apa beza BRIM dengan yang dibuat sekarang ni? Kan? Nak bagi cash juga, kan? Dulu kita buat salah. Ya? Macam kata GST. Jauh lebih baik daripada SST. Jadi maknanya rakyat sekarang sedar, iaitu, ya betul lah YMDB memang ikut undang-undang, kemudian salah. Tapi ada juga sebahagian daripada wang yang rakyat fikir, dapat daripada kita juga. Ya, jadi maknanya dalam masa yang sama kita menghadapi kekalahan dalam pilihan raya, tapi saya percaya bagi masa sedikit kita akan dapat kembali balik. Sudah tu sih, adakah lebih baik Barisan Nasional
pergi sendiri ataupun dengan kerjasama Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang? Kita kerjasama. Ya. Maknanya kita, saya bertanding sejak tahun 95. Makin lama makin merosot undi bukan Melayu kepada BN. Atas sebab-sebab kita fahamlah kalau di AP pun banyak macam-macam kan, tapi ini politik. Jadi sekarang ni kita tak susah nak bergantung untuk mendapat balik undi daripada bukan Melayu, melainkan kita kerjasama dengan PH. Perkataannya kerjasama. Di mana kita bertanding jangan bertembur. Simbol. Sebab kita tak boleh dapat dah undi-undi Melayu ni melainkan dengan PH. Jadi bagi saya lah, the end, face reality, ada reality check di sini, kamu tak boleh dapat ada undi bukan Melayu. Jangan cakap banyak lah, memang tak boleh dapat. Memang tak boleh dapat, susah. Ditanam tak suka kepada kita ke, kita ni nasionalis ke apa ke, anti bukan Melayu, itu ditanam dalam otak orang kan. Jadi macam mana kita nak atasi benda ni? Atasi benda ni kita kerjasama dengan dia. Kita tak payah gabung satu lambang pun. BN tanding BN. Itu laku lagi tu. Ya, di kalangan mereka yang sayang pada kerajaan. DAP pun Pakatan Harapan itu laku di kalangan Melayu yang bangkang. Di kalangan bukan Melayu yang bangkang. Jadi kita combine dua. Bukan sebagai satu kerjasama strategik lah. Kerjasama strategik. Strategic partnership. Ya. Terus sebagai bekas duta Malaysia ke Amerika Syarikat, baru ni kita kecoh dengan kontroversi perjanjian perdagangan timbal balas Amerika Syarikat Malaysia, dan Tengku Zafrul baru ni pun ingat dalam satu podcast memberi gambaran seolah-olah ada kekurangan ataupun ada ketidakadilan di situ. Dia apa pandangan Datuk Seri sebenarnya? Dia macam inilah. Dia yang pentingnya kita capai apa yang kita nak. Itu tak usahlah ada musuh dengan negara Amerika Syarikat. Tak usahlah. Cari jalan di mana yang baik, kita boleh bertemu, berjumpa, ya. Kita cuba berkawan. Dia 4 negara yang saya anggap sebagai penting. Amerika Syarikat, China, India dan juga Rusia. You nak bagus sangat kan you nak lawan dengan US ni? Okay. Tak, saya nak tanya yang duk menjerit nak demonstrate ke apa ke. You nak kuat sangat ke? Tapi ada tak ruang untuk kita renegotiate dan sebagainya pada pandangan Datuk Seri? Saya nak beritahu satu perkara yang selalu kita boleh anggap sebagai tidak mungkin boleh berlaku, ialah menyerah. Menyerah kita punya kemerdekaan, sovereignty cannot happen. Because we are one of the bangsa-bangsa bersatu punya anggota. Jadi sovereignty ni non-negotiable. Kalau you masuk dalam tu pun, tak ada apa-apa. Tak ada siapa boleh enforce kontrak. Malaysia telah memberikan sovereignty-nya kepada Amerika ke, tak boleh berlaku. Sudiklah sikit. Ya. Jadi dalam undang-undang ni kita boleh baca. Nak baca kod nu boleh, nak baca kod ni pun boleh. Ya. Macam orang kata, oh kita tanah Melayu, tanah simpanan Melayu kita sign dengan orang bukan Melayu dulu ke, selagi ada bulan, selagi ada bintang, perjanjian ini akan tetap kekal. Tak boleh, pergi mahkamah kena tendang. There's no such thing as perpetuity ke apa ke. Jadi kepada saya lah, kalau kita nak argue tentang perkataan tu, kita tengok nanti boleh ke enforce. Ya, katalah kalau Amerika kata dia kenakan tarif terhadap China, kan? Oh, jadi kita dikatakanlah kita pun kena ikut. Try lah buat, tengok. Nanti China akan duduk bincang dengan kita juga, bukan dengan US. Jadi tiap-tiap negara itu sovereign. Ya, dia berhak, kebebasan dia boleh bercakap dengan negara sovereign yang lain. Jadi tidak ada perjanjian yang kita kata apa dia buat kita akan ikut, apa dia buat kita tak ada. Jadi kepada saya tunggu pada masa dan ketikanya, tengok nanti. Kalau dia kenakan tarif,
kepada sebuah negara macam Rusia kata, apa, Malaysia nak ikut ke? Tengok pada ketika itu. Takkan berlaku. Jadi politik di Amerika ni lebih kurang banyak menggunakan pelobi dan sebagainya. Dan kita lihat selain daripada Datuk Seri sebelum ni ialah Allahyarham Datuk Jamaluddin Jardis sebagai duta yang dari politik. Mana yang lebih sesuai di Amerika ni? Duta yang dari background politik ataupun dari pentadbiran diplomatik? Kita tengok hubungan ya. Maka macam kata hubungan kita dengan mereka, dia lebih kepada politik daripada Pentadbiran. Commerce ke apa, dia politik. Jadi kepada saya sudah tentulah duta yang dilantik oleh Perdana Menteri untuk mewakili negara Malaysia, sebaik-baiknya biarlah orang politik. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita main peranan yang penting dalam politik antarabangsa macam sekarang, ya, Malaysia mendahului dalam pembelaan Gaza contoh. Kalau dalam keadaan Perdana Menteri membuat kenyataan yang keras di bangsa-bangsa bersatu, maka duta tu kena ikutlah. Duta tak boleh kata itu bahawa kalau PMX buat statement yang keras, duta yang main diplomasi ni dia tak boleh cakap oh itu PM punya kenyataan saja, daripada segi diplomasi kita lain. Tak boleh cakap macam tu. Maknanya duta dia mesti ikut. Macam mana PMX punya statement keras, dia kena ikut. Macam kata Putin dengan Lavrov. Ya, Putin buat kenyataan keras, Lavrov pun keras, sama aja. Wang Yi dengan Jinping. Si Jinping keras, Wang Yi lagi keras. Itu dia. Jadi kita kalau jadi duta, kalau kita PMX keras, kemudian tiba-tiba ditanya kepada duta, ini kenyataan PM apa kita sokong, kita mesti sokong. Kita tak boleh kata saya akan tanya apa ni dululah, Kuala Lumpur dulu, tak boleh. Tapi kalau duta tu adalah pegawai kerajaan, sememang kerja dia tak boleh cakap. Lebih. Dia kena rujuk kepada Kuala Lumpur. Tapi macam saya, politik punya appointment, saya bebas. Saya tak tanya pun. Kuala Lumpur. Saya kena panggil State Department 5 kali. Saya kena panggil. Jadi, bila saya kena panggil, tak ada pula saya nak kata, kalau macam dia kata, tolong sampaikan, dia kata, rasa tidak puas hati mereka terhadap kenyataan Perdana Menteri kamu sampai Kuala Lumpur. Kalau duta biasa, dia akan sampai lah. Tapi saya tak boleh buat macam tu. Ini PM saya buat kenyataan. Macam saya tak sokong pula. Saya tanya dia balik. Duta you pun tak kena panggil. Apa saya kena panggil? Kita pun tak setuju dengan you punya kenyataan. Yang kata sokong yang tidak berbelah bagi kepada saya. Kita tak setuju. Tapi you punya duta Kuala Lumpur kena panggil tak? Yang you panggil apa pasal? Saya tanya tu. State Department. Itulah political punya appointment. Dia boleh cakap tu. Tapi kalau dia orang kata apa, kerja dia tak boleh cakap tu. Jadi tengok, pada saya kalau Perdana Menteri kita main peranan yang penting dalam politik antarabangsa, duta tu mesti politikal. Itulah saja pandangan saya. Apa pengalaman paling manis di Amerika Syarikat? Pengalaman paling manis? Pengalaman manis ni saya enjoy lah kat sana kan. Sebelum 7 Oktober tahun 2023, itu Gaza Hamas attack Israel kan. Sebelum tu memang saya dijemput merata pergi, saya pergi semua. Sama ada State Department ke ataupun NGO ke. Memang cukup popular lah, kita Malaysia happy. Tapi 7 Oktober tu tukar habis semua. Sudah tu Sri, di Sabah ni beberapa hari berkempen. Datuk Sri juga orang saya rasa dah melalui pengalaman sepak terajang di Sabah ni, dari Berjaya, USNO kepada PBS sebagai Esko Pemuda sejak tahun 70-an dan kemudian dah melihat semua dah. Kan, termasuk kemasukan UMNO ke Sabah. Bagaimana Datuk Sri melihat dan menilai sepak terjang politik Sabah sekarang ini dengan sentimen Sabah Persabahan, parti lokal, MA63? Adakah ini sentimen pilihan raya saja yang kemudian lepas pilihan raya ni dah ke arah lain parti-parti ni atau bagaimana? Kita kena asing lah.
MA63 ni dengan pilihan raya. Okey. MA63 ni kita kena bagi. Ya. Sebab perjanjian ni dibuat oleh our founding fathers. Ya. Di antara dan orang semua dah tak ada dah. Ya. Tapi dokumen ada. Ya. Kita tidak terlibat dalam negotiation. Tapi oleh kerana ini melibatkan rakyat kita di negeri Sabah, kita kena buat keputusan. Kalau kita silap pun mesti memihak kepada rakyat. Ya. Kerana dalam demokrasi kerajaan dipilih oleh rakyat, kerajaan rakyat dan kerajaan untuk rakyat. Jadi kita kena macam mana pun kena apa keputusan, kalau betul ke tak betul ke, kalau tak betul pun dia mesti memihak kepada rakyat. Jadi kepada saya M63 ni non-negotiable. Apa tertulis dalam dokumen, bagilah. Sebab kalau kita tidak hadir pada ketika itu, tapi dokumen menunjukkan yang kita nak argue apa, saya tidak setuju. Tambah pula mahkamah buat keputusan. Tak kisahlah hakim mahkamah tu dia orang Sabah. Tapi dah tentu dia baca mengikut dokumen. Dokumen mengatakan, katalah 40% ya, taxes, cukai yang diperolehi daripada negeri Sabah naklah diberikan kepada Sabah. Tapi kita tahu 40% yang collector tu tak banyak. Malah PMX kata itu bahawa kita beri lebih daripada 40%. Jadi menurut saya, kalau kita daripada dulu sudah pun memberi lebih daripada 40%, apa yang susah sangat kita nak akur dengan keputusan mahkamah? Dia minta 40% je. Tapi kita dah kata, we give you more than 40%. Kalau kita dah bagi mereka lebih dari 40%, takut apa kita terima dokumen, kita mengaku. Ya, memang dokumen kata kita kena bagi 40%, ya, kita akan beri. Sebab selama hari kita bagi lebih daripada itu pun. Kan? Jadi kepada saya lah, rakyat Malaysia, rakyat Sabah, rakyat Malaysia. Kalau kita bagi lebih, rakyat di Sabah happy, ya. Rakyat Sabah happy, rakyat Malaysia yang happy. Apa bezanya? Saya rakyat Malaysia, saya Semenanjung, saya rakyat Malaysia. Sabah, dia pun rakyat Malaysia. Lainlah kalau Sabah ni dianggap sebagai rakyat Filipin, rakyat Indonesia. Itu kita lawan lah. Tapi dia rakyat Malaysia. Saya datang sini, saya tengok satu masa dulu kalau kita bercakap tentang supermarket lah dulu, kalau kita kecil-kecil ingat, kata macam well supermarketnya, jarang tengok Melayu masuk supermarket. Sekarang supermarket di Tawau, muka-muka orang Melayu kita yang bertudung suami isteri jalan, ramai dalam supermarket sekarang. Ini kita happy lah. Jadi kalau bagi saya lah, kalau rakyat Sabah tu diberi hak mereka, dia tidak menjadi masalah kepada kita. Jangan kita cemburui. Jadi saya punya stand on MA63 ikut bagi. Sebab kita tidak ada waktu tu. Dokumen menunjuk, tak payah nak appeal lah. Ya. Dia dalam politik ni, kita buat keputusan, kalau kita nak explain, sebenarnya kita appeal bukan keputusan yang tu, kita appeal kerana hal yang lain. Tak usah sebut lah, itu you settle di mahkamah lah. Sebut, kita sokong. Kerajaan tidak akan merayu. Kita akan ikut. Ya. Kita negotiate lah. Tapi hari ni nak negotiate dengan siapa? Bukan ada kerajaan pun. Relax lah. Ada caretaker. Tak boleh dengan dia. Dia tak boleh buat keputusan. Jadi kita maknanya hak mereka kita bagi. Ya. Jangan kita nak kedekut dengan rakyat di Sabah yang merupakan rakyat Malaysia. Hak dia tetap bagi. Itu MA63. Politik lain. Politik pada saya, ni saya tengok dekat kat papan tanda, nampaklah gambar Syafiee. Ya, selamatkan Sabah. Saya nak tanya dia, nak selamat daripada siapa? Adakah selama hari ini, kalau dianggap kerajaan ni merogol kekayaan negeri Sabah, ada tak di kalangan menteri-menteri dia tu
daripada Semenanjung, ataupun ada tak di kalangan adun-adun dia daripada Semenanjung? Tak ada. Jadi nak selamat Sabah daripada siapa ni? Selalunya kita kata selamatkan Sabah. Ini kerana orang Semenanjung colonizing kita. Itu lainlah. Ini yang merompak orang dia juga. Saya memang keras cakap dengan hal ni kerana dia menipu rakyat. Dia menipu rakyat. Ya. Dia duduk dulu. Semua orang ni sebahagian daripada kerajaan itu merompak. Ya, dia merompak. Jadi nak selamat daripada siapa? Lebih baiklah kalau orang yang cakap politik ni dia kata selamatkan Sabah. Kita minta kepada dia cakaplah benda ni di depan cermin. Ya. Selamatlah Sabah. Daripada siapa? Daripada dia lah. Di depan cermin. Minta semua orang-orang Sabah, pemimpin Sabah, ya, yang mengatakan selamatlah Sabah ni, kita nak tahu selamat daripada siapa, suruh mereka berdiri depan cermin, cakap benda tu. Selamatlah Sabah. Selamat daripada diri mereka sebenarnya. Sebab apa? Yang merompak, yang kalau dikatakan harta-harta Sabah, kekayaan Sabah telah dirogol, dirompak. Dia daripada siapa? Bukan kita Semenanjung. Sebab yang bercakap ni kebanyakannya adalah pemimpin telah berada dalam kerajaan sebelum ini. Dalam kerajaan sebelum ni. Bukan sesama mereka. Ya. Jadi selamatkan Sabah daripada sesama mereka. Kalau nak selamatkan Sabah daripada sesama mereka, maka pilihlah pertama sekali calon yang muda yang tak terlibat dengan latar belakang adu-adu yang lama, yang melompat daripada satu parti ke satu parti. Saya syorkan kita undi pilih rakyat, wakil rakyat yang muda. Terus ambil yang tua-tua ni, yang melompat ni jangan ambil. Sebab diorang ni lah yang melompat. Ya, itu pertama. Keduanya, pilihlah calon yang muda daripada BN. Sebab apa? Sebab yang duk bertanding sekarang ni, kalau kita tengok betul-betul, mesti latar belakang dia bekas ahli UMNO. Betul? Ya. Ada bekas. Ini macam di sini di Apas ni, Nizam, bekas ahli UMNO. Jadi kita nak pilih buat apa? UMNO palsu ni jadi wakil rakyat kita. Pilih yang genuine, yang tulen. Yang hari ni mereka mewakili UMNO, betul-betul dia bertanding atas Barisan Nasional. Buat apa kita nak pilih orang macam Nizam ke Marsidi Manjun ke apa ni? Ini semua UMNO dulu. Ini merupakan UMNO yang bukan pejuang. Jadi mereka sekarang bertanding atas nama parti lain. Sekarang ni kita pilih anak-anak muda yang mewakili BN. Dia tetap bersih dan setia kepada perjuangan parti. Dan kita masuk pun ke Sabah. Saya beri contoh lah. Tak mahal, marah-marah. Cicak orang setuju dengan saya. Jarang cicak ni. Sebut USNO. Minta maaf kan. Dianggap almarhum Tun Mustafa sebagai diktator. Okay. Pilih Berjaya. Juga Tun Haris Saleh dikatakan sebagai diktator. Kemudian PBS. Paring Ketinggan pun dianggap sebagai diktator. Sekejap Syafi'i juga dianggap sebagai diktator. Ya. Jadi maknanya kalau pilih orang parti diorang, ya, yang diktatornya semua diorang, bukan kita. Kita Barisan Nasional, oleh kerana kesusahan rakyat di Sabah pada tahun 90 telah dijemput untuk hadir membela rakyat Sabah. Itu sebenarnya. Tengok dokumen. Kita tak kacau Sarawak. Sarawak tak pernah panggil kita pun. Tapi UMNO telah dijemput oleh orang Sabah supaya datang ke sini. Jadi kita kalau dah datang, mana mungkin nak mundur pula, nak ghostan pula. Dah duduk betapa, duduk. Tapi yang penting, UMNO duduk di sini, bukan orang Semenanjung yang jadi calon ke, jadi menteri ke, jadi ketua menteri. Tetap orang Sabah. Apa yang tak kena di sini, bukan Semenanjung.
orang Sabah. Saya jadi menteri 19 tahun. Bila datang ke Sabah, kena tunjuk IC. Baru-baru ni pun saya datang, hari Rabu yang lepas, saya datang, saya jalan, polis panggil immigration. Dia panggil, tu, IC. Okay, no problem. Kita tak bising. Sebab kita faham, ini MA63 dulu telah pun kita persetujui. Nak jaga, nak selamatkan supaya orang di Sabah ni jangan dihujani oleh orang Semenanjung, beli habis tanah semua. Terpaksa buat benda tu. Nak kawal immigration. Kita setuju. Sampai sekarang kita setuju. Jadi maknanya, kita orang Semenanjung, kita menghormati apa yang dikehendaki dan dipersetujui oleh founding fathers kita dulu. Jadi tak ada sebab nak katakan, kami susah ni tu Semenanjung lah orang. Kami susah ni kena Semenanjung lah. Kami susah sekarang ni kerana parti daripada Semenanjung. Dia bukan parti Semenanjung, dia parti nasional. Parti nasional, dia boleh masuk ke mana. Dan kita datang 85 dulu, 90 kita datang, dijemput. Kita pun ambil sikap, apa yang hak Sarawak, Sabah tak berkacau. Sampai sekarang. Adakah parti nasional seperti Barisan Nasional ni masih relevan dan di dalam jangka panjang wujud landscape Sabah ni? Mestilah relevan. Kenapa? Kalau kita tak ada, itulah Sabah persabahan mungkin membawa kepada minta berpisah. Ada juga unsur-unsur itu kadang-kadang kan? Ya, ada. Sebab tu kena ada parti nasional. Kerana parti nasional membawa kepada perpaduan. Sebab parti nasional kata macam dalam UMNO, kita datang ke sini, ada orang Sabah jadi UMNO, tak mungkin dia nak berpisah dengan kita. Tapi kalau dia parti yang Sabah base, dia boleh cakap tu. Sebab ahli dia semua orang Sabah. Yeah. Itu beza dia. Mesti parti nasional tetap relevan untuk perpaduan. Saya datang hari Rabu itu. Naik ke terbang kat KLIA. Dekat lounge nak masuk dalam ke terbang. Saya dengar orang bercakap. Semua orang Sabah bercakap. Semua. Kita tahu. Bila dia cakap sampai kita tahu orang Sabah. 100% saya rasa lah. Maybe taklah 80% orang Sabah. Apa maknanya? Maknanya mereka telah berkembang akar umbinya. Ini mari kita tawau tau. Mana orang tawau ni pun sudah berkembang. Mengembang akar umbi dia pergi ke Semenanjung. Yeah. Dah bernikah. Dah berpaut. Sekarang ni pemimpin nak menang pilihan raya minta supaya pisah. Mana boleh? Syafi'i pun dia kahwin orang Semenanjung. Macam mana dengan anak dia? Jadi ini semua Sabah persabahan ni semua. Ini cuma untuk tiap-tiap kali pilihan raya bangkitlah benda ni. Tiap-tiap kali pilihan raya bangkitlah benda. Sebab tu saya minta kepada pengundi sekarang tolaklah orang tua-tua ni. Kalau dulu kalau katakanlah macam Syafi'i ke Hazizi ke, dulu semua ahli UMNO. Kita putar balik ucapan-ucapan waktu dia ahli UMNO dulu. Bila dia bertanding kat mana-mana dia bertanding, kita putar. Apa dia cakap? UMNO lah akan membela nasib Bumi Putra. Kita tak ada kempen. Di mana orang kita bertanding, orang bekas UMNO tu juga bertanding, kita putar ucapan dia. Syafi'i paling kuat sekali membela Bumi Putra dengan UMNO. Malah saya rasa Tan Sri Jeffrey Kitingan at one time meninggalkan PBS masuk ke Barisan Nasional. Betul ya? Betul ya? Dengan PBS parti Kedaulatan Abang dia pun dia tak sesuai. Saya nak cerita tu benda ni. Kalau Brian Mali dengar janganlah marah. Brian Mali bagi tahu saya, dia kata Nasi aku tak marah betul. Kenapa? Lompat parti ni kata aku yang terkenal, aku raja katak ke apa. Sekarang ni semenjak 2020 election Sabah dah beratus orang lompat parti. Lebih hebat pada dia. Dia lompat sekali aja. Diorang ni dalam satu penggal lompat 3-4 kali. Inilah politik apa ni. Ya. Kita faham bila dia lompat adalah terlibat dengan rasuah ke apa ke, kita tak tahu. Tapi sebab tu saya kata pilihan raya sekali ni penting calonnya itu biarlah majoriti orang muda. 40-an ke even 50s pun tak apa. Sebab dia tak terlibat dengan politik dulu. Kita mahu orang muda. Tapi dah tentulah mesti ada 1-2 orang
orang lama kan. Mesti mix and blend lah. Kita mesti mix dapatkan lah. satu pentadbiran yang baik. Kita mesti mix. Tapi jangan majoriti orang tua, tak bagus. Majoriti orang muda. Supaya yang tua ni boleh sebab orang tua ni macam dalam UMNO, macam Bong ni, mesti setia tau. Walaupun kita jatuh 20-20, berapa orang lari ketua bahagian, timbalan ketua bahagian lari. Saya pun sedih, saya kata mati kita UMNO ni di Sabah ni. Tapi alhamdulillah kita tengok. Kita bingkas, bangkit balik. Dan kita bertanding 45 kursi. Apa maknanya? Kita bertanding 45 kursi itu ialah kerana kita nak kembali sebagai kerajaan. Bukan hanya setakat kata melukut tepi gantang. Inilah UMNO. Okay? Jangan duk kira lah kita dah kalah ke apa, tinggal 14 orang, jangan peduli. Tapi selalu cakap apa? Radu tetap radu. Radulah sekarang. Jangan beradu terus. Baiklah Datuk Seri, dalam masa terhad ini, terima kasih kerana sudi bersama jam ke-11. InsyaAllah lain kali kita jemput lagi dalam isu-isu lain. Selamat berkempen, terus kempen Datuk Seri. Untuk para penonton, inilah sesi bersama Datuk Seri Nazri Aziz. Setakat ini dulu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.